Assalamualaikum dan hai semua, anda di Kepoci TV, channel gosip paling panas dan terkini. Kali ini cerita yang buat ramai terkejut melibatkan usahawan terkenal Shahida. Datin Sri Shahida berkongsi tentang cabaran yang pernah dilalui serta suami Datuk Sri Alif Sukri dalam dunia perniagaan. Pagi-pagi ni baca luahan orang bisnes ramai yang tak mampu survive. Satu je saya nak cakap, awak jangan putus asa. Saya sendiri pernah jatuh, jual kereta, terpaksa refinance rumah kami, kena HLHDN puluhan juta, akaun bank kena freeze dan bisnes sendiri slow. Saya sangat bertuah, suami saya, Alif Sukri, sangat bersemangat dan tak putus asa. Macam-macam usaha dia nak bangkit kembali, ramai staf yang terpaksa berhenti masa tu juga. Jom sama-sama kita berjuang, kita boleh. Menerusi hantaran di thread, Shahida berkongsi dia dan suami pernah berada di fasa sukar apabila perniagaan yang dijalankan berdepan dengan beberapa masalah sehingga menjejaskan aset dan pekerja. Jangan putus asa, saya sendiri pernah jatuh, jual kereta, terpaksa refinance rumah kami, kena HLHDN puluhan juta, akaun bank dibekukan dan perniagaan sendiri perlahan. Ramai staf terpaksa berhenti juga. Menurut Shahida, ketika berdepan detik sukar, segelintir daripada kenalannya menjauh daripada mereka. Namun setelah perniagaan makin maju dan stabil, ramai yang datang mendekat. Bila susah, semua orang menjauh, pandang remeh dan sensi. Kawan-kawan buat majlis tak jemput pun ada, tapi bila tengah naik, entah mana-mana pula datang muncul. Bercerita lanjut, Shahida berkata masalah mula timbul apabila ramai pembeli mula menggunakan platform pembelian secara atas talian. Kami pernah menangis berdua dekat bilik fikir apa nak buat dalam keadaan macam ni. Masa tu semua orang pergi online, kami masih stuck, tak jumpa jalan. Bayar cikgu-cikgu online untuk ajar tapi masih hampa. Akhirnya kami sendiri yang belajar sampai jumpa jalan. Hilang akaun TikTok pun dah berapa kali. Bagaimanapun mereka akhirnya berjaya bangkit semula dengan kekuatan dan azam untuk meneruskan empire yang dibina. Saya sangat bertuah kerana suami bersemangat dan tak putus asa, macam-macam usaha dia nak bangkit kembali. Jadi itulah kisah yang sedang hangat diperkatakan hari ini. Apa pendapat anda? Adakah ini normal dalam dunia bisnes besar? Jangan lupa komen pandangan anda di bawah. Terima kasih sudah menonton Kepoci TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk lebih banyak cerita panas dan viral. Kita jumpa lagi.